Padahal dating tapi makan sengkuang calit sebab tu je yang mampu Disebabkan hari ni kita tak keluar mana lagi, so kita datang di Decathlon jap. Decathlon Shah Alam ni, tengok apa yang menarik. Sini bahaya kalau masuk lagi takut mesti keluar dengan benda-benda yang walaupun tak diperlukan. Bahaya betul benda-benda macam ni pun nampak macam menarik, macam nak beli, tapi macam tak tahulah bila nak pakai pergi campingnya kan. Ni apa? Torchlight. Lampu-lampu ada, tapi kalau beli pun tak tahu nak pakai bila kan. Sleeping bag. Kemah dah ada rumah. Alhamdulillah kawan-kawan, kita berjaya masuk tanpa membeli apa-apa. Jadi kita survive untuk masuk dan tengok sahaja, tak beli apa-apa. Janji tak beli. Kan kita pergi cari tempat untuk makan. So macam dia tak lapar, tapi sebab hobi mengunyah, hobi kita adalah makan, jadi kita kena cari tempat makan. Aku cari kat area Sen 7 lah kot. Korang gelap tapi nampak je kan. Aku dekat belakang on the way nak jalan ke Uptown Shah Alam ni. Sebab macam lama tak ke sini, so kita mendalilau je tengok apa yang ada. Tengok apa yang ada kat sini. Lama tak datang weh. Yang jatuh longkang dah. Dulu macam rajin juga datang ke belah-belah sini sebab apa ada jual sengkuang calit. Zaman study dulu suka betul makan sengkuang calit di sini sebab murah. Tu je lah yang mampu pun. Padahal dating tapi makan sengkuang calit sebab tu je yang mampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan jawab Waalaikumsalam. Bangun pagi, mulakan langkah. Hidup ni cerita penuh indah dan payah. Jalanan terbentang, impian di depan. Setiap hari baru peluang tak terlepas. Okey, sekarang aku dah sampai rumah. Alhamdulillah. Sekarang pun dah dekat 12.30 dah. Kejap weh. Masa berlalu dengan begitu pantas. Sedar-sedar dah dekat 12.30 dah. So hari pertama off day pun dah habis. Esok kita akan teruskan dengan hari off day yang kedua. Tapi still tak ada aktiviti apa pun dalam perancangan. Jadi aku rasa kita tak payah rancang apa-apa. Kita tengok apa yang akan berlaku esok. Hari ni sepanjang hari memang aku melepek kat rumah. Lepas tu tengok cerita Korea, cerita Phantom Lawyer. Cerita yang pasal peguam, dia boleh nampak hantu tu. Dia guna bantuan hantu-hantu yang datang jadi klien dia. Faham tak? Klien dia adalah hantu. Dia macam cerita apa? Dia macam mengingatkan aku dekat cerita Drop Dead Diva. Betul tak? Drop Dead Diva. Tapi Drop Dead Diva tu roh perempuan bimbo masuk dalam badan lawyer dan dia terpaksa meneruskan kehidupan sebagai lawyer. Ni bukan, ni lawyer tapi disebabkan satu insiden yang mana dia sewa satu office bekas rumah bomoh dan juga dia ada buat ritual. Dia secara tak sengaja pun dia bakar macam kemenyan ke colok macam tu, and then dia terhidu bau asap tu. Lepas tu the next day tengok dia dah boleh nampak hantu. Macam tu lah cerita dia. So tadi dah malam juga lepas isyak, dah settle isyak baru aku gerak keluar. Tu yang aku pergi Decathlon kejap, lepas tu pergi lepak dekat Murni kejap, makan dinner sebab belum dinner lagi. Lepas dinner pergi Uptown sebab aku lama tak pergi Uptown kan. Saja je. Uptown tu sebenarnya macam tunggu masa tu nak pindah kot, tapi tak tahulah bila kan. Sebab aku tengok bangunan Uptown yang baru yang kat belakang tu macam dah siap dah, tapi tak tahulah mungkin tengah tunggu CF ke apa benda kot kan. So dia orang tak boleh masuk lagi. So setiap kali pergi Uptown aku akan ingat sengkuang calit. Aku rasa 80 sen kot dulu sekeping. 80 sen sekeping besar ni kan. Dan dia akan potong jadi saiz kecil-kecil kan. Sedap dah murah, sedap lah tu. Lepas tu susah pula duit tak pernah ada. Itu memang seronok, happy lah. Tapi tadi aku cari sengkuang calit tu macam tak jumpa. Aku rasa tak ada dah kot gerai jual sengkuang calit tu pun. Dah berapa puluh, tak ada berapa puluh tahun. Berbelas-belas tahun yang lalu kot last aku makan dekat situ sengkuang calit. Lepas tu Uptown dia macam mengingatkan aku dekat abah aku juga sebenarnya. Sebab dulu kita orang selalu datang Sungai Buloh kan. So Uptown yang kita orang selalu pergi, Uptown Kota Damansara lah. Uptown Kota Damansara belah sana kan. Tapi Uptown Shah Alam ni pun ada juga kita orang datang. So malam sebelum aku nak mendaftar masuk UiTM Lendu, aku dengan abah aku sempat pergi Uptown. Beli kasut, beli wallet semua. Beli kasut tiruan weh. Dulu beli kasut Adidas, aku ingat lagi. Kasut Adidas colour putih, lepas tu ada stripe kat tepi tu kan. Colour hitam. Keras nak mampus lah, memang makan kaki weh. Belakang tulang keting ni memang luka lah. Sebab abang
Kasut tu memang keras gila. Berjalan pun bunyi kerekak kerekuk. Weh, dah macam pakai apa, kasut terompah. Tapi happy je kan, sebab macam tu je yang mampu. Lagi pula macam tak kisah sangat pun waktu tu, macam benda tiruan ke, benda tak tiruan ke kan. Dah tua-tua lah kot, baru yang nak kecoh sikit pun. Tapi macam okey je, pakai je pergi kelas. Aku pergi kelas berapa lama pakai kasut tu kan, tahan ke walaupun makan kaki. Lepas tu beli wallet. Aku ingat lagi beli wallet Fila. Waktu zaman sekolah ada wallet, kau tahu tak, wallet yang kita boleh buka. Dia macam wallet tu dibuat pada kain fabric, tapi dia boleh buka jadi 3 macam tu. Prap. Dia macam prep macam tu. So, yang aku pernah ada Alien Workshop waktu sekolah menengah. Lepas tu yang aku beli sebelum nak pergi masuk universiti tu, abah aku belanjalah, hadiah lah kan. Beli wallet apa nama, Fila ke tak? Fila tu pun tiruan kat lah kan, dekat tahun tu. Fila. Aku ingat style lah kalau dapat cari balik wallet macam tu kan. Sampai kembung aku ingat aku letak duit lah. Dulu kan kita pakai cash kan, dengan duit shilling lah. Lepas tu apa, IC lah, apa benda-benda. So dia sampai kembung gila. Dia kan lipat 3 macam tu kan. Aku ingat lagi sampai melengkung dia punya wallet. Tapi pergi uptown best lah. So best apa, sebab dia macam meriah kan, macam kehidupan malam. Dia macam ada kehidupan dia tersendiri kat uptown tu. Tapi sebab tadi aku pergi mungkin sebab hari weekdays kot, so memang tak ramai orang sangat pun. Kalau weekend ramai lah orang kan. Tapi tu pun still kereta beratur banyak kat kan. Cuma tak ramai macam weekend. Kalau weekend, tempat area makan kat belakang tu aku rasa memang penuh lah. Lepas tu kalau selalu kan ada karaoke. Weh, dulu aku suka pergi karaoke kat uptown. Sebab murah. Kalau tak salah aku dulu RM3 je kot satu lagu karaoke kat uptown. Tak tahulah sekarang berapa ringgit. Tapi tadi ada macam sambutan Maulidur Rasul macam tu. So ada macam band basking macam tu, nyanyi lagu ketuhanan something macam tu lah tu. Tu je lah kot yang berlangsung hari ni. Tak ada benda sangat pun. Aku rasa macam mengah gila. Sebab aku rasa badan aku naik teruk ni. Aku tak timbang lagi. Okay lah, cukup lah setakat tu untuk hari ni. So nanti kita borak-borak lagi. Kita jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.